Mau gadai atau terus jual emas? Bila simpan emas, anda ada dua pilihan untuk dapatkan tunai, sama ada pajak emas atau jual emas. Inilah kelebihan orang simpan emas. Namun, sejauh manakah kefahaman kita tentang proses gadai emas? Gadai emas bermaksud kita buat pinjaman tunai di Aranu bercagarkan emas kita. Dalam tempoh 6 bulan, anda perlu menjelaskan semula pinjaman tersebut beserta dengan kadar keuntungan yang ditetapkan oleh syarikat Aranu. Jika gagal, emas anda akan dilelong oleh pihak Aranu. Antara kelebihan gadai emas adalah anda tidak perlu buat pinjaman di bank jika perlukan tunai segera. Cuma, pastikan anda ada tujuan yang jelas jika mau gadai emas, contohnya untuk tujuan pusingan modal perniagaan. Selepas selesai urusan perniagaan, anda boleh tebus semula emas tersebut. Elakkan daripada gadai emas semata-mata mau pegang duit. Nak mula menabung emas dengan ilmu, boleh isi borang sign up di bawah dan saya akan bantu anda sebaiknya. Boleh follow.